Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Muhammad Rosmadi, nombor matriks 081138. Saya daripada kos Diploma Media Penari Islam. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang dua hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Hukum tajwid yang pertama dalam ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Pada perkataan syi'tum ragadan, perkataan ini hukum tajwidnya ialah izhar syafawi kerana mim sukun bertemu dengan huruf ra. Syi'tum ragadan perlu dibaca dengan secara jelas dan pendengung. Itu hukum tajwid yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 59, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Perkataan as-sama', hukum tajwidnya ialah mad wajib muttasil kerana huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah dan perlu dibaca dengan 4 hingga ke 5 harakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian.